Assalamualaikum guys. Oh my god. Akhirnya percakapan 4 keluar juga kan. Mesti dah lama tunggu kan. So tajuk percakapan kali ni adalah Selamat Tahun Baru dan kejadian berlaku 2025 ni aku nak cerita ni. Aku nak cerita kau ni. Okay, so esok dah tahun baru ya. Lepas tu inilah hari terakhir untuk 2025 bagi sikit dia seronokkan kita kan. Bye-bye 2025. Nanti aku akan bertahan sampai pukul 12. Yeah. Okay. Lepas tu kat Esok harinya aku upload. Ingat dah. Ingat tau. Best tau. Okay, lepas tu untuk kejadian 2025 ni, yang pertama aku nak cerita adalah perkara yang teruk macam tu. Masa aku ingat aku mati lah. Masa tu aku dalam waterpark. Ya, aku waterpark abang aku belanja. Aku tak boleh cakap waterpark tu apa sebab takut nanti korang pergi, korang terkena juga. Macam ni. Waterpark tu ada dia klorin banyak lah macam biasa kan. Tapi kat satu tu ada satu gelongsor tu dia tertutup. So bila kita meluncur, yelah gelongsor tertutup tu kan yang lubang tu biasa kan. Tapi yang tak bestnya, ada ramai orang masuk. Mau masuk tu kalau licin tak apa kan. Tak licin. Bukan setakat tak licin, ada bau masa aku klorin. Dah lah klorin tu kan. Aku pergi dengan anak saudara aku, dengan kakak aku sekali. Masa tu kakak aku terkejut lah bau dia kan. Lepas tu dekat depan tu macam ada seorang ayah dengan anak tu. Ayah dia cakap cepat yaya. So nampak sangat lah memang sekat. Lepas tu bau dia what. Aku dengan anak saudara aku batuk tak habis. Ya betul, batuk kuat. So kita orang pun akhirnya berjaya juga keluar dari situ. Tapi lepas keluar tu memang batuk tak terputus-putus. Kita orang lari pergi ke belah sana. Lepas tu kita orang pun minum air. Yang kakak aku pun sesak nafas. Masa tu aku ingat aku mati dah woy. Okay, kejadian kedua adalah masa hari keusahawanan sekolah aku. Aku takkan cakap sekolah apa. Tapi hari keusahawanan tu dekat sekolah aku kan, dia ada rumah hantu. So aku pun masuk. Ya, masa hari kedua aku masuk. Dan rumah hantu tu kan ni aku nak cerita ni. Dalam tu aku pergi dengan kawan aku, dengan beberapa orang sekolah menengah. Dan beberapa orang sekolah menengah tu banyak gila mencarut. Tak habis-habis. Terkejut mencarut. Tak faham aku. Dah lah aku dengan kawan aku yang duduk kat depan. Dia orang besar-besar takut juga. Ingatkan dia orang lah nak pergi ke depan. Tapi sebenarnya bersyukur juga aku pergi ke depan. Kau tahu kenapa? Ada sekali tu, masa kita masuk ke peringkat terakhir, mulalah si hantu tu kejar. Dan hantu tu mula kejar orang paling belakang. Masa dikejar tu, sumpah, MENAKUTKAN, menakutkan. So masa tu memang serabut lah nak buka pintu. Tak tahulah pintu je susah nak buka. Sebab kawan aku pernah dah masuk rumah tu. So dia tak takut mana lah. Tapi nampak juga dia takut. Dia lari. Sebab kat depan aku. Kejadian terakhir pula, masa aku main Super Duper masa hari keusahawanan juga. Tapi masa tu hari pertama Aku main tu kan. Sumpah, memang real betul lah. Aku main baru nak masuk Super Duper tu. Kau ingat apa tu? Semua orang jatuh. Yang paling gemuk pula terduduk atas aku. Memang tak boleh bernafas masa tu. Tapi thank you kawan aku.
Dia tarik aku keluar daripada keadaan tu. Okay, thank you lah. Pertama sekali aku nak thank you untuk Atroman. Siapa yang buat Atroman lawak Friendmate tu. Aku nak dia cakap nama dia, tapi dia pemalu sikit. So aku cakap nama dia macam ni lah. Cakap nama buatan, tapi memang nama dia dekat-dekat macam tu. Harjat. Okay, dengar. Harjat. Okay, thank you Harjat. Okay. Aku rasa dah 5 minit dah. Okay, terima kasihlah menonton. Kita jumpa pula tahun depan. Dah masuk 2026 ni. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana memilih aku jadi host Percakapan 4. Okay, bye. Jangan lupa subscribe dan like.